kita pasang masking tape untuk memudahkan proses mengecat. Itu dia. Okey, ini kelas ceria 2. Tema ada warna ungu. Ini dah lapisan yang kedua. Yang kedua. Supaya nampak cantik lah. Ini pun dua juga. Dua lapisan. Ini kelas ceria 1. Tema warna dia kuning lembut ataupun krim. Okey, sekarang kita buat proses yang terakhir. Kita cabut masking tape. Sebelum cat ni kering, lebih elok kita cabut masking tape ni supaya hasil kerja kita lebih cantik dan menarik. Kerja-kerja akhir ni kusuk. Nampak? Tunggu lama ni. Mampu. Bolehlah. Kelas ceria 1. Kelas ceria 2. Kelas ceria 3. Bilik pengurusan separuh kasih.